selalunya kena pakai, kami kena semak lah macam ni. Nak rasa pun boleh. Rasa teks dia lembut sangat ni. Bagus, baby pun boleh pakai tau. Kalau baby eczema, psoriasis, pakai je kat baby. Selamat tak ada bangkitnya, jangan dah risau. Okay, so saya pakai. Okay. So kalau kata kita buat kat rumah, tengok mana dia saya campur air. Okay, macam ni lah. Membulat ke dalam tau, jangan keluar. Sebab kita pun nak atasi masalah baru, jerawat semua, kulit kita pun nak tegang. Jadi semuanya membulat ke dalam. Macam ni. So bila kami cleansing milk ni, bagusnya nanti yang macam kulit sensitif semua hilang. Dia sebenarnya kami semua ni bukan hanya pencuci susu biasa, dan dia boleh untuk cuci sulikan. Lepas tu yang bestnya dia boleh untuk tahan, orang kata pertahanan kulit kita tu jadi kuat tau. Itu yang best tu. So ini step pertama, kami cleanse milk. Okay. Selalunya lah saya dah ramai jumpa klien macam-macam jadinya kalau nak ikutkan keadaan kulit yang seperti ni, sebenarnya ambil masa dalam 2-3 bulan betul-betul nak hilang. Tapi kalau buat rawatan lagi akan cepat tau. Okey, cleanser. Okey. So nampak dia cerah je. So saya bersinar macam ni. Dia daripada rose dengan kambuman. So memang sebenarnya dia soothingkan kulit. Saya sapu dulu macam ni. Okay. So tangan macam ni je. Kalau nak celup kan, sikit je air, jangan banyak sangat, sikit je air. Okay. Macam ni. Rasa segar tak? Sebab wangi. Sebab apa tak wangi? Sebab semua produk Zaras kita buat daripada aromaterapi. Semua bunga-bungaan. Kita ada guna 3 bunga tau. Satu bunga lili putih, bunga kemboja dengan bunga freesia. Bunga freesia tu daripada Perancis tau. Jauh. Jauh. Tapi produk ni produk buat kat Malaysia. Kilang kita dekat USJ 1 sana, Suruhanjaya. So ni step yang kedua. Lepas tu apa? Toner. Toner ni tutup mata spray macam ni lah. Tutup mata. Okey. Macam tu je. Lepas tu ratakan. Dab. Sebab formulasi toner ni kita dah create untuk semua jenis kulit tau. Jadi dia akan meredakan. Maknanya kalau macam ada yang tanya saya kenapa nama dia refreshing anti-lotion. Sebab dia sebenarnya adalah parti tumbuhan tau. Sebab itu dia adalah air parti, bukan orang kata air semata-mata. Okay. So selepas itu sebum gel. Sebum gel ni yang best ni saya try dulu kat hidung.
tau. Dia ada 3 kesan, 3 rasakan. Kalau kata contoh saya pakaikan sini, saya biarkan seketika. Rasa apa? Ada rasa gatal tak? Rasa pedih? Maksudnya kat sini, kalau rasa pedih, ada bakteria. Kalau rasa gatal, ada residum. Kalau rasa berani, itu maksudnya kulit itu sebenarnya elok, baik dia dalam proses penyurat. So jangan risau. So ini betul-betul. Jadi boleh menghilangkan luka. Jadi macam ni, saya letak je mana bahagian saya letak. Bagi masalah macam ni, saya letak. Kalau pakai sebum gel ni, satu je. Dia kena tunggu sekejap, bagi betul-betul macam masuk kat kulit, barulah pakai krim siam SPF. Kalau tidak, dia macam keluar lagi. Betul? Kadang-kadang ramai juga orang ada yang simpan macam kulit terbuka orang tu kan. Kalau orang yang macam tu, siapa dia balik kulit? Jadi kalau macam kuliah, dengan satu dekat bahagian yang bermasalah. Jangan pula pakai bahan contohlah orang tu kulit kering, kulit matang. Dia nak guna sebum gel. Dia sapu kat pipi. Jangan, sebab nanti dia boleh tarik kita punya minyak. Kulit kering mana ada minyak kan? Okey. Okay. Macam ni. Tapi kalau nak senang, tak nak bertapuk, kita buat macam ni. Tahu? Kita buat macam ni. Ratakan dia. Macam ni. Lepas tu barulah kita jangan takut tau, sebab dia boleh pakai dekat bahagian mata. Macam ni. Okay. Jadinya dia boleh untuk parut. Banyakkan pakai kat bahagian parut tu, nanti parut tu akan hilang sebab dia akan cerahkan lah. Okey? Nampak tak? So, jangan lupa Bon boleh pakai Lip Magic Zaras. Lip Magic ni. Sebab saya tengok macam pipi kan macam kering semua kan. Ni boleh membantu baikkan untuk orang kata pipi kita lah. Dia ikut warna darah. So dia ada collagen dengan phytogen. Phytogen tu orang kata apa? Phytogen ni sebenarnya hormon wanita, tapi dia ambil daripada tumbuhan. So pertama dia Malaysia tau. Ada rasa berani tak? Sikit. Kan? So inilah set yang sesuai untuk kulit macam Tia dan juga kat luar sana. Jadi pada anda di luar sana mempunyai kulit yang berjerawat, berminyak, kulit bermasalah, apa lagi? Dapatkan segera Zaras Paramedical, iaitu Calming Cleansing Milk, Calming Cleanser, Refreshing Hydrating Lotion, Essence Sebum Gel dan juga SPF 50 Acne. So kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum. Salam. Bye.